ingat ke Korea ke? Muka tak macam Korea lah. Tak payahlah muka. Yang penting muka macam jodoh saya. Maksudnya kau mau honeymoon. Honeymoon? Korang nak honeymoon ni, kenapa nak bawa pergi kedai makan? Tak naklah pergi kedai makan. Sayang, kat sini. Sebelah kanan ni, sayang. Sini, sayang. I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. 숨을 쉴 수 없어요. 길을 잃어버렸죠. 내 기억이 Ada pula masa aku nak melayan dua ketul ni. Cepat kata nak intro, nak buat konten lah, nak apa lah. Kau nak ajak dia dating kenapa? Ha? Kau nak ajak dia dating kenapa? Ada pula masa. Lupa lah nanya hari ni konten nak pergi floating market. Pertama, mana Depan? Fani. Sorry. Betul lah. Oh ya ke? Betul. Sorry lah Kak Dah. Tadi dia berangan tak saya ingatkan K-drama. Ingatkan apa? Ingatkan Korea ke? Ingatkan Korea ke? Muka tak macam Korea lah. Tak payahlah muka. Yang penting muka macam jodoh saya. Tak, mana Nish? Mana ni? Nish tu berak. Kau berak. Lama sangat lah tunggu dia. Kan tinggal dia pergi. Okey, kita pergi dulu. Kita tinggal dia sebab ni kan tempat dia Melaka. Tempat dia sangat. So, biar kat dia. Bagi jalan kaki. Okey, hampa menanya kan. Una hari ni, Una nak pergi floating market dekat market Melaka. Terlaju sangat sore. Nampak tak daripada Perlis terbang fly high ke Melaka semata-mata nak datang floating market. Yo, betul. Kita terbang. Lengu. Okey, sorry. Okey, dah pergi sorry. Okey, Kak Dah boleh pergi cari Danish Kak Dah, okey? Okey, so Nah, Danish yang Dani yang ambil. okey, so Sekarang kita nak betul pergi lah ke Kak Dah tu. ni. Floating market tu ada apa? Tak, sekarang ni aku baru je duk berangan tak Zan ni. Baru berangan macam K-drama pun semua. Sekarang kita minggu tak ada drama nak? Kita tak payah nak pergi floating market. Tapi viewers tengah tunggu ni. Mana tahu. Kita boleh nak tunjuk makanan apa yang ada kat Melaka ni kan. So, jom let's go. Kita tunjuk kat Hampoint apa yang ada dekat floating market. Yang colour-colour pink tu. Saya editor tolong letak, okey? Jom let's go. Okey, ini adalah pasangan sweet kita iaitu Mana Aiman. Aiman tahu dah kita nak pergi mana ni, Man? Honeymoon. Ops, terlepas. Aku nak bawa Aiman takut. Takut. Kenapa takut? Konten aku tak tolong layan aku. Penat dah aku jadi nyamuk. Sebenarnya aku nak bawa hampa pergi floating market dekat Melaka ni. Walaupun aku bukan orang Melaka, nanti kita suruhlah si Danish tu bawa kita. Danish tak ada sekarang ni. Danish pergi. Maksudnya kau mau honeymoon. Korang nak honeymoon ni, kenapa nak bawa pergi kedai makan? Tak naklah pergi kedai makan. Kita orang dekat pantai dah ni. Ni bukan kedai makan lah. Ni floating market tau. Dah floating market tu apa? Yang ada orang jual-jual atas boat tu. Dia ni lah. Tak tahu apa lah ni. Sebab tu aku kena bawa. Kedai makan kan? Cuci mata je. Kat situ ada awet. Kat situ ada awet elok-elok. Pak pun dah boleh cuci mata. Editor tolong jangan ambil part ni. Tolong cut lah, okey? Tolong cut, okey? Bosan. Dani. Dia pun buat sweet Dani. Dia buat sweet. Siapa yang buat sweet? Mana ni? Mana ni? Buat sweet. Dia orang tak se-sweet kita. Dia orang tak se-sweet kita. Kita Kan? kan? Betul? Let's go. So sekarang ni kita baru sampai di floating market. Betul. Jom kita lapar dah. Cari makan dulu. Jom kita pergi cari makan. Lagi kami tunjuk dekat apa makanan apa yang ada dekat sini, okey? Jom, let's go. Betul. Kita nak makan apa ni? Kita nak makan apa? Kita carilah makanan apa yang sedap mata memandang sebab Di sini.
Russian lagi. Viewers dah keren dah pipi mereka. Nak tiru aku ke? Editor aku tolong Nak tiru aku ni? Muka Farida. Dia berani tak? Farida. Allah, aku pakai biru. Allah, kak nampak. Ni saya tak. Ni jawab. Saya tak nampak lah. Jawab. Rasanya dia dalam poket saya. Cuba cari. Janganlah. Okey, so Kak Dah, kita dah sampai Floating Market. Si Fanish dengan Nani. Saya nak cari jodoh. Sebab jodoh saya pergi berak. Oh my god. I see my jodoh. Okey. Hai, sini. Sini. So, Sini. Okey, percaya tak dia akan call saya? Percaya tak dia akan call saya? Kejap Dia mesti akan call saya punya. Dia akan call saya. Kejap. Bila dia nak call ni? Sebab saya tak, dia cari saya tak jumpa, so mesti dia akan call saya. saya pernah datang sini. Oh, benarnya dia tak call aku, dia call orang lain. Be first time, saya. Dah, tak mau Ada masuk tak konten. penting ah. Ada tak penting ah. Nampak sangat kata dia. Sekarang awak kena ikut bawa saya cari jodoh yang baru. Okay, jom let's go. Habis Hanis. Kak Dah nak cari jodoh baru. So jom let's go. Penting dah ni, memang tak Jom penting. kita tengok reaction dia orang macam mana. Let's Habis go. dah merajuk dah lah semua ni. Jom kita pick. Hello sayang. Sayang, kat sini sebelah kanan ni sayang. Sini sayang. Sayang, bingung sini. Aduh. Jom. Asal banyak sangat vitamin orang ni dalam konten kita ni. Baiklah. Jom kita cari makan. Dapatlah. Jom. Let's go. Rosak dah, konten saya dah rosak dah. Bukan konten cari makan. Rosak sebab aku. Jom kita cari makan dulu, okey? Jom, let's go. Daripada melayan dia pun punya kainah ni, rosak konten saya. Kenapa rosak konten kita lah? Oh, bukan. Dia pun tu buat sweet. Rosak lah. Jom, let's go. Kita cari makan dulu. Ya, Kita lagi sweet pada dia orang. ya kan. Kita cari restaurant. Makan apa tak? Nak makan dah. Jom kita cari makan dulu. Jap. Phone kat sini. Nak stand lah. Okey, QR. Ada ni, ada duit RM10 dapat pakai duit mana dulu. Kat bedek dah ni kan? Bisi sangat tak dengar kerja. Sorry kalau tak dengar tak apa tak, sorry tau. Oi, boleh tak mau pulang Dan RM10 bang, berapa? 10. Boleh bang, utak bang, tak ada masalah. Sama-sama bang. Terus sikit. Okey, jom. thank you so much. You are the real material boyfriend. Okey. You are the real material boyfriend lah. Let's go. Duduk kat sini. Okey, let's Minta go. maaf lah. So sebenarnya awal-awal tadi kan Dan ni dah saya tudung. Dia tengok saya dah pegang dia tudung tu. Walaupun konten tadi tak record pun. Betul. Betul. Okey. So jom let's go. Kita pergi Float Hunting. Float Hunting pula. Float Market. So tak apalah, jom let's go. Dah boleh dah ni hari ni. Sekejap akak ni buat combo sedap. Saya buka akak ni sikit. Kalau apa nak makan rambut Maggi ke apa, boleh cari kat akak ni, okey? Orang Melaka nak datang sini. Ni. Dah lah, tak mahu lah. Dah lah, takat ni je lah. Apa itu sejak? Bodohnya kau. Sini kau ikut aku. Sini kau. Dia bodohkan saya korang. Kurang ajar betul.
Kalau aku jadi kau, aku kikis bala lelaki. Betul habis orang. Semoga Faedi murah. Hana bawa pergi mana? Dah, kami dah habis beli. Banyak tak banyak? Beli banyak? Saya sikit je, yang ni je. Saya tak beli banyak-banyak pun. Nasib baik jimat lah sikit. Tak apa, saya tak makan. Saya bukan tak makan. Saya tak tahu, tak pandai sangat lah makan benda-benda macam ni. Jadi tak makan banyak. Jimat saya kat situ lah. Dan saya nak menjimatkan duit dah ni. So perut saya kan kecil je. Macam Sebab kami nak pergi tempat lain pula. Pergi mana? Pergi hati awak kan? Baby, take my down. You do. Okay, so sekarang ni Dani dengan Una dekat mana? Pergi hati awak. Saya sebenarnya beban dengan Dani. Sebab tadi dekat floating market tu dia tinggal je saya sorang-sorang. Tak lah. Ya. Ya. Tinggal aku. Dah lama sebab. Sorry. Tak lah. Una. Saya pujuk Una sekejap Saya pujuk Una sekejap. Sebab orang macam dia kita kena pujuk. Alah. Ikut aku. Dia maju dengan saya pula. Tak apa. Saya nak cakap maafkan tak? Tak nak saya tak maafkan awak. Adalah saya ditinggalkan seorang-seorang dekat floating market. Lepas tu dia boleh bergambar dengan perempuan. Tak, mana ada. Tak ada lah. Betul tak ada ada yang mak perempuan tak ada Dia kan? dah tinggal seorang. Kira dah suruh orang tinggal. Okay, sorry. Dah minta maaf Maaf tak? Kata maaf kan tak apalah. Dan ni baru nak belanja baju 3 lai 4 lai kat sini. Tak apalah. Oh tak nak? Tak nak. Boleh. Nak tu. Nak mana? Nak yang mana? Mana yang cantik? Yang ni. Yang tu. Yang ni cantik lagi. Yang tu. Saya nak beli mana yang Yang ni cantik lagi. Korang tengok buat apa? Apa kau cakap apa? Sayang? Apa dia? Cakap sayang? Sekejap bila mana bersayang ni? Dia pakai apa ke? Tak tahu. Dia pakai apa ke? Mana? Tak apa pun. Aku lah saya maju lah. Tak nak. Ya, maju. Saya nak beli bunga ni. Ha? Nak bunga tak? Nak beli bunga pun nak abang korang ke? Dia bagi tahu. Malulah. Dia ni lah. Apa ni? Siapa yang nak jadikan Dani boyfriend tolong cancel ah. Maju ah. Jangan sampai macam tu. Mana Mana yang hilang? Dani nak pujuk Una ni sebab Una dia bebal dengan Dani. Una dia bebal dengan Dani sumpah. Ya, aku nak nyanyi lagu ni boleh? Aku nak nyanyi. Sayang, jangan kacau ni sayang. Jom gerak tempat lain. Kau cinta sangat padanya. Selalunya ngam dengan saya ni ke? Okey tak? Siapa lah ni? Ngam tak? Sebenarnya partner siapa lah ni? Okey. Okey. Bi pakai cantik tak? Ada ni pakai okey tak? Okey. 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 Berapa ni? Saya salah dengar ke? Apa dengar benda yang sama tak? Sila angkat ni. Ya, angkat. Cantik tak? Ha? Cantik tak? Cantik. Bukan awak cantik sangat-sangat. Ha? Awak cantik. Saya memang cantik, saya tahu. Saya memang cantik. Itu dah wajib. Ha? Cakaplah kuat sikit, tak dengar lah. Saya nak pilih yang mana satu? Saya nak pilih yang mana satu? Yang ni ngam. Kamu tak cantik lah kalau dia orang suka colour pink lah. Ya sumpah cantik. Aku suka colour pink. Sebelah tu bukan mana air. Ha? Tak carut lah. Siapa tu mana air? Mana air? Sebab kita triple date kan tadi kan? Oh, sorry. Mana yang cantik? Mana yang cantik ni? Ha? Ni cantik. Pertama kali Dani bertemu seorang gadis seperti Unaku. Pilih okey Dani. Okey, sini. Daripada tadi dari kat Una, baik Dani pilih yang mana cantik. Okey. Dani pilih Una pakai. Betul? Ha. Jadi Dani pilih saya pakai. Ya. Ha? Una pakai. Ya. Okey, bukan saya. Okey.
Okey, Kau dengar ke tak lah? Tak cakap sayang pun kan? Cakap lain kan? Okey, Pi pilih guna pakai. Apa dia? Pilih. Kan. Dani dengan B ni. Dah, salah. Ni kan? Dani. Dani. Ini macam cantik. Ni saya cantik sebab ada kunci. Kunci hati untuk kita dua. Jika memang tercipta untukku, maka izinkan jadi mengenalmu. Izinkanlah Dani menjadi. Dia pilih kata aku. Di mana? Oh. Tapi ini macam cantik lah. Saya tak pakai. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Dah ni. Cantik kan? Nah. Ya sikit. Baik. Okay guys. Aku. Penat. Apa yang penat? tak. Hantu dia buat panggil random tak saat ni. Ya Oh, ya ke? Allah. Bukan saya tahu tak- sangat ramai-ramai yang sokong kita Ya kan. Allah, orang Melaka memang the best gila. Orang Melaka Semua memang best memang gila. memang Sampai aku je jepuk-jepuk. gila tau. Tegak-tegak semua. Ya Allah, memang best lah hampa. Memang love lah orang Melaka. Muah. Kenapa? So itu saja konten kami. Betul. Food hunting lah, kami main jalan naik market lah. So thank you untuk orang Melaka yang Terima kasih. sudi support kami, sudi support Nano pula, Nano nama aku, Dani, Betul. Farnish and Manaes. So jangan lupa support AIT yang lain juga. Okay? Betul. Jumpa Okay. dekat next content. Okay? Betul. Outro sekarang. Ingat Una. Ingat Nani, ingat Dani. Bye.